Selamat datang, para pendidik. Mengajar literasi pada zaman sekarang ni dah bukan lagi sekadar tentang ABC. Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bina satu jambatan. Dari konsep-konsep penting literasi, terus kepada strategi praktikal yang anda boleh terus guna dalam bilik darjah. Okey, jom kita mulakan. Kita mulakan dengan satu idea yang sangat berkuasa yang mungkin akan mengubah cara kita pandang pengajaran. Cuba fikirkan macam ni. Literasi tu, ia bukan sekadar satu kemahiran. Ia sebenarnya sebuah jambatan. Jambatan yang menghubungkan murid-murid kita dengan seluruh dunia idea, pemikiran dan juga peluang. Okey, ini dia peta perjalanan kita. Mula-mula, kita akan bongkar satu mitos besar tentang literasi. Lepas tu, kita akan fahamkan kitarannya, selami dua tonggak utama, iaitu membaca dan menulis, lihat kesan gelombangnya yang dahsyat, dan kita akhiri dengan apa mandat kita sebagai pendidik masa depan. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama dengan membongkar mitos yang paling biasa kita dengar, iaitu anggapan yang membaca lancar tu dah cukup bagus. Betul ke? Mesti kita semua pernah lalui situasi ni, kan? Ada murid, bacaannya, wah, lancar betul. Tapi bila kita tanya, adik, faham tak apa yang dibaca tadi? Dia senyap. Situasi inilah kunci untuk kita faham kenapa kelancaran saja memang tak cukup. Inilah diagnosisnya. Murid ni mungkin mahir dari segi mekanikal. Dia boleh sebut setiap perkataan dengan betul. Tapi, dia sebenarnya belum lagi celik literasi sepenuhnya. Kenapa? Sebab matlamat sebenar literasi bukanlah kelancaran, tapi kefahaman. Jadi, kalau bukan sekadar lancar, apa sebenarnya literasi ni? Sebenarnya, ia adalah satu kitaran yang sangat berkuasa. Ia bermula dengan input, diproses di dalam minda, dan akhirnya menghasilkan output yang bermakna. Segalanya bermula dari sini, dengan input. Ini fasa yang pertama sekali. Mata melihat simbol, otak mula mengecam huruf dan perkataan. Anggaplah ini sebagai pintu masuk ke dalam seluruh kitaran literasi. Kemudian, bermulalah proses yang paling penting dan selalunya kita tak nampak dengan mata kasar. Di sinilah magicsnya berlaku. Otak mula menghubungkan idea, membuat andaian dan berfikir secara kritis. Inilah enjin sebenar yang memacu literasi. Dan akhirnya, output. Selepas semua proses pemikiran tadi, murid kita sekarang dah boleh meluahkan idea mereka dengan jelas dan tersusun. Sama ada melalui tulisan ataupun percakapan, mereka bukan lagi sekadar pengguna maklumat tapi dah jadi pencipta makna. Jadi, inilah dia kitaran lengkapnya. Input, kemudian proses dan diakhiri dengan output. Ingat ya, literasi bukan tentang mekanik semata-mata. Ia adalah tentang proses kognitif, proses dalam otak untuk faham dan kemudian mencipta makna. Okey, sekarang jom kita menyelam lebih dalam lagi ke dalam tonggak yang pertama, iaitu membaca. Untuk kita betul-betul faham tonggak ni, kita akan gunakan satu metafora yang sangat jelas. Cuba bayangkan, kemahiran membaca ni macam sebuah bongkah ais atau iceberg. Apa yang kita nampak ke atas permukaan air, macam kebolehan menyebut perkataan dengan lancar, itu cumalah puncaknya. Bahagian yang paling besar, yang paling penting sebenarnya tersembunyi di bawah permukaan air, iaitu di dalam minda murid. Jadi, tugas kita sebagai pendidik ialah untuk mengalihkan fokus, bukan hanya tertumpu pada apa yang nampak di permukaan, iaitu mengecam simbol, tapi kita kena bina apa yang berlaku di bawahnya. Proses aktif untuk memahami, mentafsir dan menilai maklumat. Jadi, tugas kita adalah untuk membimbing murid melalui ketiga-tiga peringkat penting ni. Daripada sekadar mengecam teks, kita bawa mereka ke arah kefahaman yang mendalam dan akhirnya, kita latih mereka untuk membuat penilaian kritis. Bila mereka dah boleh buat semua ni, itulah dia pembaca yang sejati. Okey, dah selesai bab membaca. Jom kita terokai pula tonggak yang kedua, iaitu menulis. Kita akan lihat macam mana kemahiran ini berevolusi daripada sekadar mekanikal kepada satu bentuk ekspresi diri yang sangat kreatif. Sama macam membaca tadi, menulis ni pun jauh lebih mendalam daripada apa yang kita nampak atas kertas. Ia bukan pasal salin-salin ayat, langsung bukan. Ia adalah satu proses untuk melahirkan idea dari dalam fikiran ke dunia luar. Inilah evolusi yang kita perlu bimbing dalam diri setiap penulis muda. Kita mulakan dengan asas mekanikal. Kemudian, kita ajar mereka bina ayat yang logik. Dan puncaknya, kita lahirkan penulis yang mampu dan yakin untuk menyampaikan idea unik mereka sendiri dengan berkesan. Okey, jadi kenapa semua ni penting sangat? Sebabnya mudah. Literasi yang sejati akan mewujudkan satu kesan gelombang atau ripple effect yang sangat-sangat besar. Kesan gelombang ni memang berkuasa.
Ia bermula dengan seorang murid. Bila dia betul-betul faham, keyakinan dirinya akan meningkat. Ini akan membolehkan kita sebagai guru untuk merancang pengajaran yang lebih mantap. Hasilnya, kita bukan sekadar membina murid yang pandai, tapi kita sedang membina sebuah masyarakat yang berilmu. Untuk menjayakannya, jom kita pegang 5 prinsip mudah ni. Pengajaran kita mesti berperingkat dari yang mudah ke yang susah. Ia mesti bermakna ada kaitan dengan dunia murid. Ia perlu kontekstual, berterusan dan yang paling-paling penting, ia mesti inklusif. Pastikan tiada seorang pun yang ketinggalan. Baiklah, sebagai penutup, mari kita rumuskan apa sebenarnya makna semua ini untuk anda sebagai pendidik masa hadapan. Inilah mesej paling penting yang perlu kita bawa pulang. Literasi, ia bukan sekadar satu subjek dalam jadual waktu. Bukan. Ia adalah nadi, DNA, bagi profesion keguruan. Ia adalah mandat strategik kita untuk membina satu generasi yang bukan sekadar boleh membaca, tapi boleh berfikir. Jadi, kami tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Anda semua kini memegang kunci untuk membina jambatan pemikiran bagi anak-anak murid anda. Persoalannya, bagaimanakah anda akan menggunakan kunci ini untuk membina jambatan yang paling kukuh di dalam bilik darjah anda sendiri?